Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankis. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ni. Terima kasih juga kepada set kita dan terima kasih juga kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Dalam video ni, Nini nak sampaikan beberapa cerita. Video ni adalah compilation cerita-cerita pendek Nini kumpul. And cerita-cerita Nini tak study pun lagi. Jadi untuk video ni, Nini baca direct daripada follower dan juga subscriber. Jadi, tanpa lengah-lengah lagi, jom kita baca cerita. On count of 3, 2, 1. Cerita pertama, Nini dapat daripada Fir. Fir bukan nama dia sebenar ni, sebab nama username dia dekat TikTok. Cerita pasal UiTM Tangga Batu Cave. Assalamualaikum, Kak. Tolong cerita kisah saya berkenaan UiTM Macang. Kisah ni melibatkan 4 tempat, iaitu Pusat Pelajar Tangga Batu Cave, Kolej Kediaman Datuk On ataupun DO dan Kolej Kediaman Tun Dr. Mahathir TDM. Banyak tempat ni. Cerita pendek lah. Jom. Pada 2021, saya dan kawan saya tinggal di Kolej TDM, Kolej Lelaki. Oh, tahun 2021 ni. Dulu TDM ni Kolej Perempuan. Sampai lama dah, 2011, 2012 gitu. Masa tu tahun pertama saya belajar dekat UiTM Macang. Selepas waktu asar, kami pergi ke pusat pelajar untuk mengambil duit di mesin ATM. Memandangkan masa kami pulang sudah hampir waktu maghrib, kami menaiki tangga Batu Cave untuk cepatkan perjalanan. Alhamdulillah, tiada apa yang berlaku semasa kami menaiki tangga ini. Tapi saya rasa macam diperhatikan. Setibanya di jalan turun bukit dari Kolej DO ke Kolej TDM, saya ternampak di hujung mata saya wanita berpakaian putih di hutan tepi jalan. Dan dalam pada masa yang sama, saya terdengar suara perempuan mengilai. Saya pun berbisik kepada rakan saya jika dia ternampak atau terdengar sesuatu supaya tidak menegurnya. Kawan saya pun gelabah. Dia takut lalu berkata, "Kau jangan main-main, dahlah sekarang ni waktu maghrib." Dia pun mula berlari. Saya pun berlari sama untuk pulang ke Kolej TDM. Malam kejadian tu saya pun tertidur. Saya telah bermimpi. Di dalam mimpi saya tu, saya berada di rumah usang yang berhantu. Saya pun tersedar dari tidur saya. Jam di telefon menunjukkan pukul 3 pagi. Tiba-tiba saya ternampak sosok hitam, badannya tinggi, betul-betul di hadapan saya. Saya tidur di katil atas double decker, tapi dia lagi tinggi daripada katil double decker tu. Saya percaya itu adalah penunggu tangga Batu Cave yang mengikuti saya. Mana melibat ke pusat pelajar ke apa tu? Oh, maksud dia
tempat-tempat bermulanya dia jalan, dia lalu kat pusat pelajar, lepas tu naik tangga Batu Cave, pergi kat DO, kemudian turun balik pergi kat TDM. Kejap, rasa masih jauh perjalanan dia ni. Sebabnya sepatutnya kalau daripada pusat pelajar tu just turunlah lalu kot Bira tu. Tapi gelap juga malam gitu. Okey, seterusnya kejap orang bel pula dah. Dengar tu selingan bunyi anjing. Cerita yang kedua ni dikongsikan seseorang yang bernama Ana. Hai Kak Nini, saya nak cerita kisah seram saya. Panggil je saya Aina. Kisah seram pertama. Saya first masuk sekolah macam ada yang ganggu-ganggu saya. Tapi saya hiraukan je sebab takut jadi makin besar hal tersebut. Ada satu hari, saya terbangun jam pukul 3 pagi. Tepat pada masa saya sedar tu, saya macam nampaklah ada bayangan hitam. Tapi saya hiraukan je. Lepas tu, saya tidur balik. Masa saya tidur balik, saya macam kena tindis dengan benda yang berat dan masa tu saya tak boleh bergerak dan buka mata saya. Saya paksa je tidur dan saya pun boleh tidur masa saya bangun. Dan saya pun boleh tidur. Itu. Masa saya bangun, saya kena bersiap sebab saya bangun lambat dan saya dah sampai ke sekolah. Saya langkah je dekat sekolah, macam gelap bayangan saya. Paksa-paksa saya pingsan dekat sekolah. Masa saya pingsan tu, ada benda masuk dalam mimpi saya. Tapi saya dah tak ingat sebab ni kejadian 2 tahun lalu. Dan masa tu saya dah sedar. Saya sedar je ramai orang dekat sekeliling saya. Saya terkejut lah sebab ramai orang. Dah habis semua tu, saya pun pulih semula. Tapi saya kena ganggu lagi. Dan masa saya kena ganggu, tapi ni gangguan last lah. Dan semua dah hilang. Pulih semua seperti dulu. Gitulah cerita yang keduanya. Okey, cerita yang kedua daripada Aina. Dulu saya tak suka mandi lama-lama. Tapi ada suatu hari saya mandi santai, sangat betul-betul santai. And masa saya mandi ni kan, saya bosan. Saya pun nyanyilah satu lagu. Tapi saya dah lupa lagu dia macam mana. Last saya nak bilas rambut tu, macam adalah yang sentuh saya dari belakang saya. Saya hiraukan je sebab masa tu saya penakut. Dan saya cepat-cepat mandi. Dah takut sangat dah. Masa saya nak keluar tu, macam ada orang nyanyi lagu yang saya nyanyi sebelum saya bilas rambut tadi. And masa tu saya lari cepat sebab takut. Dan cerita dia tamat masa saya pingsan again. Jangan bagi tengok screenshot chat saya, takut ramai kecam. Okey, cerita ketiga. Cerita ni diceritakan oleh Darlings. Kejadian ni kat rumah lama. Masa tu saya tidur dengan adik abang kakak saya. Lepas tu pada malam tu saya terjaga. Lepas tu saya nampak adik saya tengah cangkung macam nak berak. Lepas tu saya tanya dia, Adik, okey tak tu? Tidurlah. Ke adik nak pergi tandas? Atau minum air? Kalau tak, kakak nak temankan. Lepas tu
dia cakap, aku tak nak lah. Lepas tu saya cakap kat dia, lepas tu kenapa kau tak tidur lagi? Lepas tu dia diam sambil ambil selimut dan dia pun baring. Lepas tu saya tenung je dia sebab saya rasa tak sedap badan. Lepas tu saya tengok dia, Pak ni seram gila. Tiba-tiba adik saya tu dia kena tarik masuk bawah katil. Tiba-tiba saya pun kejut abang saya. Dia tak nak bangun. Lepas tu saya pergi dekat bilik mak saya. Masa saya nak masuk tu, mak saya kunci pintu. Masa tu pukul 2.45 pagi. Yolah, kat pukul 3 dah. Mestilah kunci pintu. Lepas tu saya keluarlah dari rumah tu sebab saya rasa badan saya dah lain. Lepas tu saya nampak ada orang perempuan, muka dia sebelah berkulat, sebelah lagi cantik. Lepas tu saya jerit. Lepas tu mak saya keluar dan mak saya tanya saya, Manda, apa yang jadi ni? Jadi saya pun cakap, tak ada apa-apa lah. Lepas tu esok saya pun ceritalah kat mak saya. Lepas tu mak saya panggil orang berubat, suruh berubat. Lepas tu lama tu dah tak ada gangguan. Amanda bukan nama sebenar. Itu saja cerita dari saya. Cerita dia ni kalau buat cerita molek sedap, ni mungkinlah adik-adik Kak Nini tak oyak cerita awak tak sedap. Cuma mungkin kena perbaiki cara penulisan tu. Seram lah juga weh. Adik dia kena tarik bawah katil tu. Lepas tu geruk habis tak bangun. Nak pergi geruk mak dia kunci pintu pula. Boleh kau cerita ni. Kalau cerita ni panjang, detail, tersusun molek. Tersusun dah. Tapi ayat dia tu lah. By the way, terima kasih adik Amanda, nama samaran. Okey, seterusnya cerita keempat daripada Haikal. Saya asal dari Kelantan, so kalau Kak Nini nak letak nama, Kak Nini letak je nama Haikal dan juga Syahrul. Pada 2 bulan lepas, saya pergi Pahang dengan sepupu saya. Masa tu sepupu saya ni dia macam beraning lah sikit-sikit. Dia kata nak terlalu kot jalan Bukit Tujuh tu. Sebab banyak orang kata Bukit Tujuh tu keras sikit. Untuk pengetahuan, mungkin ada yang tengah tengok ni bukan orang Kelantan. Bukit Tujuh ni adalah satu kawasan dekat Gua Musir. Kebanyakan kalau kita nak pergi KL ke apa, kita akan lalu lah dekat Bukit Tujuh tu. So kami sampai di simpang nak masuk Bukit Tujuh tu kira-kira pukul 11 malam. So kami masuk Bukit Tujuh tu dah rasa seramnya. Dalam bukit pertama dia start dengan bunyi sorong nila. Dan di bukit pertama juga ada nampak macam kelibat putih, rambut sapa pinggang. Lepas tu jalan sapa bukit keempat, lori kami menjadi berat seakan-akan toksi bergerak. Tapi mujulah boleh sapa atas bukit. Dan dekat atas bukit tu, bukit keempat, ada satu sosok tubuh seperti Pontianak duduk tepi jalan masa tu. Sepupu saya ni pun berhenti lori and dia turun daripada lori. Lepas tu sepupu saya kata gini, kalau betul Mun tu Pontianak, mau muncul depan aku. Masa tu bulu roma saya ni terus naik dan kelibat macam Pontianak tu pun hilang dengan sendiri. Lepas tu pupu saya ni terus naik ke dalam lori dan kami teruskan perjalanan kami hingga sampai di Temerloh. Habis cerita dia. Cerita pasal Bukit Tujuh ni Nini pernah dengar saing Nini masa ni ngaji UiTM tu lah. Dia orang ni satu kumpulan budak jatuh lah Dia cerita lah, dia orang ni nak pergi KL masa tu. Pergi naik dekat area Bukit Tujuh tu lah. Ni tak pasti mana. Pasal lalu-lalu tu
tak perasan pula ada 7 bukit. Pakat lalu je gitu. Jadi cerita saya ni malam tu dia orang ni dalam berempat ko. Lebih kurang gitulah. 4-5 orang macam tak muak kereta dia. 4 orang lah anggap gitulah dia. Saya ni lalu nak pergi KL. Ada siapa satu tempat ni. Mula-mula saya tak rasa. Tapi saya rasa macam duduk lalu tempat tolong. Gitu. Lalu pula. Mula-mula mungkin 2-3 kali tu saya pun macam jauh dah. Duduk lalu pak tolong lah. Berhenti tu duduk senyap mata. Kan salah jalan kau. Tapi tak pernah sabuh nak salah jalan. Dekat Bukit 7 ni. Pasal jalan dia kita ikut jalan nak follow nak pergi KL tu deh. Jadi dia orang pun teruskan perjalanan ni. Sehinggalah dekat 10 kali. Hampir tak silap ni 9 kali dia kata. Masuk kali ke-9 siapa tempat yang sama, saya ni berhenti teriak dah. Jatuh pun main 9 kali pusing, memang teriak lah. Tak tahu nak buat gano, tak ada arah nak buat gano. Nak telefon tak ada lain. Telefon kau orang nak minta tolong ke apa dia. Saya tak ada arah, teriak ni tak ada arah ni memang panik ke apa tak. Termasuklah driver dah lepas orang tu tak ada hak tenang, tak ada hak memikir molek. Lagipun sampai muda kak dia cari benar lah nak mikir ko kena baca dulu ko deh, baca ayat Quran ko gapo. Nak hok tak biasa kena benda-benda lagu ni. Lagilah jauh nak mikir benda tu. Kalut je lah. Bahawa dia tu bila saya tak ada arus nak buat dah, masuk dalam kereta, duduk senyap belakang. Kemudian barulah terletah nak baca. So ni barulah saya baca lah 3 kul Al-Fatihah, ayat kursi ke apa tu semua tu. Selepas tu tawakal. Gerok kereta tu alhamdulillah sampai KL. Gitulah cerita pendek daripada saya ni tu. Okey, cerita last kali untuk malam ni. Cerita ni berlaku pada masa bulan puasa. Cerita masa bulan puasa tu saya nak pergi kedai. Masa tu mula-mula dah. Cerita masa bulan puasa tu saya nak pergi kedai masa tu. Masa tu dah malam. Saya baliklah pukul 1 pagi. Selepas tu saya dalam perjalanan masa tu. Saya ada pergi dengan kakak saya, bapa saudara saya, mak saudara saya dan juga mama saya. Saya, adik saya. Terus masa tu saya di perjalanan. Dan bapa saudara saya ada ternampak kucing harimau. Dan bapa saudara saya pun berhenti di sebuah rumah kuning ni. Terus kakak saya kena rasuk. Terus je kakak pergi ke makcik Mek Yah untuk sembuhkan kakak. Terus tempat tu dah jadi tempat terlarang. Ni tanyalah dia. Tempat terlarang tu maksudnya orang lain tak boleh nak pergi dah ke tempat tu ke? Pani ni tanya juga, rumah kuning tu rumah dekat mana? Rumah siapa? Jadi dia jawab, ya, memang tempat tu dah jadi tempat larangan. Rumah tu dekat situ dulu ada orang nama Kamariah lah duduk di situ. Sekarang tu Kamariah tu lah yang rasuk kakak saya. Kamariah tu dah mati, lama dah. Rumah kuning tu dia duduk sekarang ni lah kak. Okey, itu saja untuk cerita malam ni. Dalam 5 cerita ni, mana saya awak rasa cerita paling menarik sekali? Asyik terang komen dekat bawah. Okey, jadi kita jumpa in the next video dan terima kasih banyak-banyak sebab tengok video ni sampai habis. Okeylah, bye bye saya awak. I love you. Oh, bye bye.